Yang ini bagus kan, kan? Orang yang tak angkat tangan waktu doa lepas solat, sombong kan? Tuan-tuan, cuba cari dalam hadis, ada tak Nabi angkat tangan berdoa selepas daripada salat? Ada? Cuba carilah hadis. Katalah satu orang imam, dia salat, lepas salat dia terus bangkit, ataupun dia zikir kejap, astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lepas tu dia terus bangun. Dia terus bangun, dia salat sunat. Kita nak kata apa pada imam? Katalah tuan-tuan nampak kat kampung tuan-tuan buat benda ni. Orang kampung orang kata apa? Imam ni apa? Wahabi lah. Nabi buat benda? Nabi pernah salat macam tu. Bacalah hadis. Bahkan tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan Nabi ni doa ramai-ramai lepas salat. Tak ada. Secara khusus, secara ritual, Nabi buat sepanjang masa, tak ada. Sebab tu ulama beza pendapat. Ada yang tak benarkan, ada yang kata sekali-sekala tak apa. Saya berpandangan sekali-sekala tak apa bila mana ada keperluan yang sama. Macam kita dalam majlis ni, kita kata, Ustaz tolong doakan saya Ustaz. Saya ada musibah. Kita jom tuan-tuan kita doa sama-sama. Tuan-tuan angkat tangan, saya doakan, tuan-tuan aminkan. Sekali-sekala tak apa. Kerana ada hajat yang sama, kita nak doa untuk sahabat kita. Tapi kalau dibuat secara ritual, yang ni tak ada contoh. Orang yang tak doa lepas salat, kita tak boleh kata dia sombong, kerana Nabi suruh doa sebelum bagi salam. Dalam hadis Bukhari, Nabi minta kita doa sebelum bagi salam. Masa tasyahud tu. Kan Nabi doa, Nabi ajar kita berta'awuz, minta perlindungan daripada Allah daripada beberapa perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min azabi jahannam. Aku minta perlindungan daripada azab kubur, daripada azab jahannam, wa min fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah, daripada bala fitnah Masih ad-dajjal, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada ujian dunia dan akhirat. Kan? Nabi minta kita doa yang tu. Kemudian Nabi kata, summa liyatakhayyar minad du'a'i a'jabahu. Atau kama qala. Kemudian hendaklah dia pilih mana-mana doa yang dia suka. So kita doa lah. Cuma kalau jadi imam jangan panjang sangat. Cuma kalau kita doa, kita salat sunat kan, kita salat qabliyah, ba'diyah, kita doa sebelum memberi salam, itu tempat yang sangat mustajab doa. Kemudian Nabi suruh kita doa dalam sujud. Dalam hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Manusia ni paling hampir kepada Allah waktu dia sujud, banyakkan berdoa. Jadi kalau orang tu dia doa dalam sujud, dia doa sebelum bagi salam, lepas tu dia wirid sikit-sikit lepas salat, lepas tu dia bangkit, kita tak boleh kata dia sombong, sebab kita tak dengar pun dia doa. Mungkin dia doa lebih pada kita lagi. Dan tuan-tuan, kita kena tahu, saya baru ni ada solat kat satu masjid. Lepas solat tu, ramai orang masbuk. Bila ramai orang masbuk, adalah jemaah-jemaah yang awal yang tak masbuk ni, lepas solat, lepas imam bagi salam, dia nak keluar daripada masjid. Jadi orang yang masbuk ni dia marah. Lepas pada solat tu dia marah. Saya antara yang masbuk jugalah. Kata apa, tak sabar-sabar. Relax lah dulu. Tu. Dia orang ni tak sabar, orang kata sombong dengan Tuhan. Ustaz nak mengajar apa ni? Nak mengajar. Ustaz tolong hentam sikit benda ni. Tapi saya naik atas, saya kata, tak semua orang sama macam kita. Saya nak bagi jelas dulu. Tak semua orang sama macam kita. Tak semua orang free macam kita lepas solat. Ada orang yang dia kena ambil anak dia balik tuition, kena ambil anak dia balik daripada sekolah. Maka lepas solat, dia nak datang solat ke masjid, itu pun 1000 rahmat dah. Maka lepas bagi salam, dia perlu bersegera untuk ambil anak dia sekolah, untuk ambil isteri dia balik kerja, mungkin.
untuk jaga gerak warung dia, yang mana ramai sedang menunggu. Bukan semua free macam kita lepas solat boleh datang dengar kuliah ke, lepak-lepak wirid panjang-panjang. Sebab itu wirid ni pun sunat aja, bukannya wajib. Maka kalau dia bangkit terus, kita tak boleh marah dia. Yang penting dia datang solat ke masjid. Kan? Cuma dia kena tunggulah sikit kita habis solat dulu. Tak payah lalu depan kita. Itu pun beza pendapat di kalangan ulama' jugalah dalam isu tu. Tak sepakat. Tapi nak selamat, kita jangan lalu lah depan dia. Kan? Cuma, kita jangan anggap orang tu sombong. Dan satu lagi benda, bila saya sebut macam ni, ada orang kata macam, ni lah, ajar orang tak nak doa. Bukan ajar orang tak nak doa, ada. Ajar orang doa sendiri-sendiri. Kerana hajat tak sama. Kita yang doa dengan imam tu, kita doa apa? Kadang-kadang kita rasa kita doa, kita tak doa pun. Kita tak doa pun, kan? Sebab tu, masyarakat Melayu reti ke berdoa? Nak buat majlis makan dekat sekolah, dekat bilik guru, ustaz tak datang, tak doa dia. Mana ustaz ni? Siapa nak baca doa? Tu orang tak nak jadi imam. Kadang-kadang semayang zuhur je. Semayang asar dengan zuhur. Dia bukan dengar. Tak perlu baca kuat pun. Tapi pasal apa orang takut sangat nak jadi imam? Dia kena baca doa. Lepas tu dia kata orang duk sombong tak nak berdoa. Dia pun tak kerti baca doa. Kan? Bila dalam kampung imam meninggal, susah hati orang kampung. Siapa nak ganti ni? Senang kan susah nak jadi imam. Tapi dia kata susah Ustaz. Sebab saya bukan fikir imam tu, lepas nak jadi imam tu. Tang doa tu saya tak hafal panjang-panjang. Sebab doa imam yang dulu ni dia ada saya A, saya B. Kan dia kena pusing. Saya tak hafal yang tu. Apa perlu kita buat jika ada jenazah Allahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Penghulu selaku acara majlis yang dihormati oleh Yang Berhormat Adun Kawasan Kecandan, yang dihormati Tuan Pegawai Daerah, sahabat saya, wakil-wakil pegawai daripada Yayasan Kemajuan Islam Negeri Perak ataupun Qadir, Tuan Azhar, ketua jabatan, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita di dalam majlis ilmu kita adakan di tapak pasar ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati semua yang menganjurkan, yang banyak belakang ni, daripada pejabat tanahnya, qadirnya, pejabat agamanya, JKR-nya, polisnya, semuanya ada belakang. Daripada YB kita, adun kita yang bertungkus lumus untuk menjayakan program kita pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak membawa pada tuan-tuan tentang yang pertama sekali, tentang darjat, kedudukan, maqam. Orang kita sebut darjat, kedudukan, maqam. Kita mencari maqam, kedudukan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni kadang-kadang dia cari kedudukan, darjat, nama di kalangan manusia. Kerja glamour, cari nama supaya orang ingat, supaya orang sebut. Sebab itu banyak benda orang buat yang pelik-pelik, yang bukan-bukan dibuatnya tuan.
Ada yang bekam anak dia umur 25 hari. Dia kata sunnah, kata dia. Sunnah apa, budak darah pun tak ada nak bekam apa. Biar benar kamu. Kena belajar betul-betul itu. Akhirnya semua orang sebut nama dia. Ada orang yang buat benda yang pelik-pelik. Dipanjatnya bangunan tinggi-tinggi, tak ada pakai alat apa-apa. Dia buburnya tepung dekat tangan, dia panjat macam Spiderman. Maka terkenal lah dia. Macam-macam orang nak buat supaya terkenal. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita juga kadang-kadang dibenci oleh orang. Orang tak ada kenal dengan kita, menyampah tengok kita pun, meluat menengok dia. Kadang-kadang kita dah rasa kita buat yang betul, tapi masih lagi orang menilai kita dengan penilaian yang buruk. Kadang-kadang frust. Opah-opah ni lah masak untuk suami. Bukan siakap 3 rasa, 6 rasa dia masaknya. Daripada maghrib siapnya pukul 8, baru siap 8.30. Suami balik sembahyang isyak, suami makan siakap. Siapa yang bodoh masak ni? Itu dia. Kenapa abang? Hei, masin gila, kata dia. Orang gila pun tak ada masin macam ni. Bukan yang cakap terima kasih, dikutuknya lagi pula. Feras menonggeng kita. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kita ambil satu prinsip senang. Biarlah kita tak glamour di kalangan manusia. Di Kuala Kangsar ni tak ada siapa kenal kita. Ada orang tak heran, tak ada orang tak heran. Tetapi biar nama kita glamour di kalangan malaikat. Nama kita di langit glamour. Malaikat doa pada kita, malaikat suka dengan kita, malaikat minta ampun pada kita. Biarlah atas dunia ni orang benci kita. Janji bila kita masuk dalam dunia, masuk dalam kubur, malaikat sayang pada kita. Biarlah orang benci pada kita, biarlah. Bukan dia bagi makan kita pun, dia bagi rezeki Allah. Selagi mana kita betul, selagi mana kita buat itu berpandukan kepada Quran, pandukan kepada sunnah, buatlah tuan-tuan. Biarlah orang kata apa pun, janji Allah Ta'ala sayang kepada kita. Sebab kita mencari kasih Allah. Dan kasih Allah kalau kita cari, insya-Allah kita dapat. Tapi sayang, banyak di kalangan kita mencari kasih dunia. Ada yang cinta harta, ada cinta pangkat, ada cinta kuasa, ada cinta sesama manusia. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, Allah mesti balas cinta kita. Kenapa tidak mencari cinta Allah, sedangkan kita akan kembali pada Allah? Kenapa tidak mencari redha Allah, sedangkan syurga itu adalah dengan rahmat Allah? Kenapa tidak menagih cinta Allah, sedangkan pasti Allah membalas cinta kita? Allah adalah Tuhan kita, Dia maha kasih pada kita, maha sayang pada kita. Jadi tuan-tuan, jom kita mencari darjat yang tinggi di sisi Allah, maqam yang tinggi di sisi Allah, maqam mahmudah, maqam yang terpuji di sisi Allah. Bagaimana? Macam mana Ustaz saya nak mencapai maqam yang terpuji di sisi Allah? Dengan 3 cara. Yang pertama dengan jalan apa? Afshus salam. Dengan cara yang pertama, sebarkan salam. Membawa mesej kasih sayang, membawa mesej perpaduan, membawa mesej silaturahim, membawa mesej selamat menyelamatkan di antara satu sama lain. Ini maknanya afsus salam, sebarkan salam. Apa dia makna salam? Yang pertama, assalamu alaikum, salam hamba hulur tanda ingatan. Salam. Sebab tu kena bagi salam betul-betul. Assalamualaikum. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jangan main-main dengan ucapan salam.
Sebab ucapan salam ini ialah ucapan syurga, ahli syurga. Di dalam syurga ada 3 ucapan. Pertama, subhanallah, subhanakallah, subhanakallah, maha suci engkau ya Allah. Akak-akak, abang-abang, jom kita sebut subhanakallah, subhanallah. Sebab dia adalah ucapan syurga. Sedapnya engkau masak sup labu, sayur labu, ya Allah, subhanallah, sedapnya, alhamdulillah. Nampak? Subhanallah, alhamdulillah. Ini tidak sedap gila. Sayur labu engkau bunyi dia. Bunyi mana dapat pahalanya gitu dia. Gitu dia. Ini bukan bahasa syurga. Selepas ini sebut subhanallah. Nombor 2, ucapan ahli syurga itu apa? Salam. Assalamualaikum, ucapan salam. Yang ketiga, ucapan ahli syurga itu apa? Saling hormat, menghormati apa dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita duduk dalam dunia, kita bawa ucapan ahli syurga. Allah Ta'ala bagi panas, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi hujan, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi doyan, alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita, alhamdulillah. Allah Ta'ala tak bagi rezeki, dia ganti yang lain, alhamdulillah. Ini sifat ahli syurga. Perkataan dia baik-baik. Sebab itu dianjurkan kepada kita perkataan ini disebut. Lepas mayang, lepas solat, kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita minta subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah yang maha besar, segala pujian hanya untukmu. Minta. Tapi setengah orang lepas sembahyang tak nak tasbih, bagi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus bangun, tak tasbih apa, bid'ah gitu dia. Pakcik tak tasbih, pakcik berzikir tak ada. Buat apa berzikir, Nabi tak buat, kata dia. Atau pakcik ke mana? Cik kan keluar lah, isap rokok, kata dia. Atau Nabi merokok ke? Oh, yang Nabi tak buat kamu buat, yang Nabi tak buat kamu buat, yang Nabi buat kamu kata Nabi tak buat.